Program derma darah amal blood donation kembali lagi. Kali ini di 4 lokasi serentak pada hari Ahad ini. Lokasi yang pertama di Masjid Al-Mustaghfirin, Bayan Lepas. Lokasi yang kedua di Maidin Mall, Bertam. Lokasi yang ketiga di Ion Mall, Bukit Mertajam. Lokasi yang keempat di Simat Nibung Tebal. Peluang untuk kita laksanakan amal ibadah dengan darah kita. Darah kita diperlukan kerana secara purata 200 ke 250 beg darah diperlukan di negeri Pulau Pinang ini sendiri. Dan dengan program amal blood donation yang kita anjurkan, kurang-kurangnya kita boleh membantu untuk mengisi tabung darah di negeri Pulau Pinang. Jom para wira, jumpa pada 22 Jun hari Ahad ini. Beramal kerana Allah, berkhidmat untuk kemanusiaan.